Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Alright geng, hari ni nak tukar kompresor geng. Kompresor aircon untuk Wira ni. Hari tu dah tukar hose, tapi kompresornya jahanam. Alright, kita tengok lah macam mana nak buka, macam mana nak pasang. Tapi bukan saya yang buat. Deng deng deng. Dia yang buat. Alright, kita tengoklah caranya macam mana. Okay, terima kasih yang dah subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jomlah kita pasang. Layan dulu. Okay geng, hari tu saya dah tukarkan ni geng, hose ni dia dah bocor. Saya dah tukarkan, tapi problem pada kompresor. Bila masuk gas running, dia bersepai bunyinya geng. Memang bunyi bersepai. So terpaksa gantilah. Terpaksa ganti. Makan modal geng. Jenama Sanden. Makna sistem dia semua Sanden geng. Dia punya sistem untuk Wira 1.5 mmc ni Sanden. Tapi korang tengok dulu korang punya Wira jenama apa. So baru belilah. Jangan beli terus beli. Kena tengok model apa. Alright, sebelum tu kita buang anginnya dulu. Cantik lah ya, tak bocor lah ya. Dah cantik lah tu. Untuk buang angin, dekat situ. Kita buang angin dulu. Okay geng, kita buka skru pipe ni geng. Skru tu ada dalam kompresor, ada dua. Kita kena buka dulu lah. Belting. Belting kena buka. Dia punya apa namanya tu? Tensional bearing. Tensional bearing pun kena buka. Untuk ketatkan belting tu kena buka lah. Buka dia punya belting. Alright, untuk belting dia guna 3320. Untuk belting aircon kalau kita nak tukar lah. Ni saya dah tukar dah ni. Tapi okey tak okey. Rasanya okey lagi. Dia tak ada pun, rasanya macam dah nak kong juga ni rasanya ni. Tapi tak retak-retak lagi, okey lah. Okey lagi lah ni. Boleh pakai lagi seminggu dua. Tapi dulu kita dah pernah buka kompresor ni kan. Ganti tu. Berapa skru? 2 je? 4 skru. 4 skru geng.
Di mana aja? Ini 2. Depan lagi. Bawah ada 2. Dekat atas tu geng, belah atas tu ada 2, kanan kiri. Dekat bawah tu ada 2 lagi. Kena buka untuk buka kompresor tu geng. Alright geng, saya beli ni dalam harga 200 geng. Dia Sanden punya sistem dia. Tu dia. Inilah jenama ni apa ni, Seagold by NYGP, macam itulah. Ada 3 bulan warranty. Dia untuk Iswara LMST, Wira. Itulah. Tu dia. Macam baru, macam buruk. Baru sembuh ke apa? Tahu lagi. Tapi harga yang paling termurah lah dalam Shopee, dia ni lah. Kan? Okay, untuk skru yang bawah kena jack kan? Jack lah. Kalau tak nak buka skru yang bawah tu agak susah lah. Kena jack. Baru boleh buka skru bawah tu. Kalau tak jack, nggak bisa pak. Punca hari tu pipe ni geng. Pipe ni dia dah leaking geng, pipe ni. Saya dah belikan pipe ni tapi dah terlewat. Pipe ni punca dia bocor, so minyak dah tak ada, kompresor dia kong. Minyak dah tak ada, kompresor kong. Ni dia kompresor. Aduh, makan modal ke. Habis dah, dalam ni dia dah habis bersepai. Dalamnya bersih lah minyaknya, Mak. Cantik. Ni pun saya tukar juga untuk yang satu lagi pipe hose yang besar tu. Gantilah, dia dah lembik lagi. Pun ganti juga. So 2 pipe dengan 1 kompresor hari ni punya projek. Kita gantilah. Tu dia. So kita masukkan dos. Saya masukkan dan keluarkan daripada atas ni geng. Tapi sebelum tu kita buka dulu. Kita tengok apa yang dia ada. Nak tengok dia punya minyak tu ada tak. Kalau ada, cantik lah, kita tinggal pasang lah. Ada. Dia dah ada minyaknya kan. Minyak kompresor tu dah ada. So kita tinggal pasang sajalah. Macam tu nak tengok tungging-tunggingkan dia. Pasang balik, nanti kita nak tunggingkan dia. Dia siap bagi getahnya sekali lah ya tu. Ada getahnya. Ada getahnya geng. Dia dah bagi sekali. So kita dah tak payah beli getahnya. Kita tinggal pasang je kita punya pipe yang baru tu. Geng, ikat dulu tempat letak tadi tu, bagi dia minyak jangan keluar. So kita tunggingkan macam tu geng. Tadi kita keluarkan pun macam tu. Jadi masukkan pun buat macam tu juga geng. Daripada atas.
bawah. Masuk ke mana? Okay, pasang semula belting. Lepas tu kita ketatkan semula dia punya tensionernya tu, bagi bearing pula. Belting tu betul-betul ketat kan. Kemudian kita pasangkan dia punya pipe hose pipe untuk yang di sana tu. Untuk yang sini hari tu saya dah belikan, saya dah pasang. Untuk yang sana pula. Bangau tu menganjing lagi. Mana tu? Bangau tu menganjing lah. Hari ni saya kumpau mancing anjing ada. Okay, sebelum tu kita masukkan, kita isi sedikit aircon dulu kan. Okey. Bila okey, lepas tu kita start engine. Tak on ni. On ni. On aircon. Lepas tu kita tambah lagi. Tambah lagi kompresor. Kompresor. Tambah lagi gas aircon. Untuk bacaan meter gas, dia sampai 40 ya. Dia sampai 40. Ini dia cut off. Yang penting dia cut off geng. Jangan tak ada cut off. Tu dia on balik. Bila dia on balik, meter tu mesti ada sampai 40. Maknanya gas dah berfungsi lah. Okey lah geng, alhamdulillah settle masalah. Dia pun dah ada cut off ni, dah ada. Okay. Alhamdulillah. Alright, itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada anda semua. Harap-harap sedikit sebanyak bermanfaat lah. Okey, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah kalau boleh saya bantu. Kita jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.